of Hin Rajab. Sebuah filem doku drama yang menyentuh hati saya dalam segala aspek kemanusiaan. Maafkan saya, bukan saya tidak cakna kepada isu semasa, tetapi mungkin silap saya lah. Saya tidak berapa sangat mengenali sosok seorang kanak-kanak yang bernama Hin Rajab. So, saya masuk ke dalam pawagam dengan zero knowledge, tapi selepas saya tonton, untuk permulaan 2026, dia adalah sebuah dokumentari drama, filem yang sangat-sangat bagus. Saya sangat-sangat respect kepada filem ni sebab dia berjaya untuk memperkenalkan saya kepada siapakah dirinya dan apa yang dia sedang lalui. Filem ni is another level lah. Baik, filem ni dia mengisahkan tentang kejadian sebenar pada 29 Januari 2024. Palestinian Red Crescent Society ataupun PRCS keluarkan segala daya upaya mereka untuk menyelamatkan seorang budak yang berumur 5 ataupun 6 tahun ni yang terperangkap di dalam sebuah kereta selepas ahli keluarganya mati ditembak. So itu adalah basically premis dia lah. Tanpa cakap banyak, saya bagi filem ni untuk permulaan 2026, wow, 9/10 bintang cantik. Baik, ini kenapa saya suka sangat-sangat pasal filem ni. Yang pertama sekali, filem ni dia bukanlah kadar drama ataupun dokumentari biasa yang kita tengok kat luar sana. Dorang gunakan audio rakaman yang betul-betul. Uish, saya macam budak kecil yang tak tahu apa-apa. Dia cakap macam, tolong hantarkan bantuan, tolong selamatkan saya dah berdarah, kaki saya tersepit. Kita macam, Allah, tolonglah selamatkan budak tu. Lepas tu dengan lakon balik dorang yang shot by shot lah saya rasa. Sebab ada satu babak dalam filem ni yang di mana lakonan dan juga real footage dia overlap. So kita nampak pelakon di belakang, tetapi di depan ni adalah rakaman sebenar para petugas PRCS ni. Dorang dengan stresnya, dengan macam tak cukup tidur, dengan sakit kepala, dengan tahan nak nangis ni macam, ya Allah. Lepas tu plot dia lah. Sebenarnya susah nak buat satu doku filem yang boleh menyebabkan kalau orang tengok mengantuk, bosan. Filem ni tak. Dia bermula dengan suasana yang sangat ceria, sangat happy. Bermula budak perempuan ni call, runtuh jiwa, runtuh raga, runtuh air mata. Filem ni dia tak bagi kita satu momen yang untuk macam, okey, ada harapan, relax. Tak ada. Dia bap. Dia bagi betul-betul dengan tensnya. Dia nak kena minta kebenaran lah apa semua. Lepas tu tak dapat, nak minta dengan pihak Israel tu nak selamatkan satu budak. Jangka panjang dorang daripada stesen sampai ke budak tu 8 minit. Tetapi macam-macam kebenaran nak minta. Saya dah mula rasa geram dengan sistem. Nak bagi bantuan pun kena minta kebenaran kerajaan, minta kebenaran untuk buka laluan. Apa yang menyusahkan? Kita yang tengok dia rasa macam renyah. Lepas